Welcome back to our channel guys. So untuk trip kali ni, Trip Fest nak bawa korang pergi jelajah Seoul, Korea. Salah satu tempat paling diminati ramai. Bukan takat pengunjung daripada Malaysia saja, tapi dari serata dunia. Dalam Trip Fest kali ni, kita nak bawa seramai 22 orang, termasuklah dengan tour leader sekali, selama 6 hari 4 malam. So jadi mesti korang dah tak sabar kan? Stay tune dan jangan skip video ni guys, okay? Tiba je di airport KLIA, kita akan berkumpul dulu supaya nak make sure semua orang dalam group dah sampai. Dan kita akan buat short briefing sekejap, explain pasal trip yang kita nak pergi kali ni. Dan sekali kita akan buat bacaan doa supaya apa? Supaya semoga perjalanan kita selamat pergi dan juga selamat pulang. Korang boleh tengok sendiri, semua pun dah tak sabar nak travel bersama Trip Fest ke Korea kali ni. Perjalanan ke Korea mengambil masa dalam 6 hingga ke 6 jam setengah. Tapi bestnya travel dengan Trip Fest ni, korang akan menaiki Malaysia Airlines dan kita akan provide makan sekali masa tengah on board. Jadi tak adalah korang lapar masa atas flight tu nanti. Setibanya di airport Seoul, kita akan bagi masa sekejap untuk refresh. Maklumlah penat naik kapal terbang selama 6 jam kan. Tapi klien-klien kita ni semua happy, excited je walaupun dah penat. Nak tahu betapa excitednya diorang? Jom kita interview sikit. Saya Puan Azlina daripada Ipoh Perak. Saya berdatang dengan suami dan anak perempuan saya. Saya pertama kali datang ke Korea. Perasaan saya sangat teruja sebab saya nak pergi ke Nami Island. Tempat yang macam dalam filem Winter Sonata tu. Walaupun it is not winter, it's autumn. Tapi it seems autumn pun cantik juga. Saya Syazah. Saya first time tau datang Korea ni. Memang excited sangat. Yang paling tempat excited naknya adalah Starfield Library. Memang tengok dalam Instagram semua gambar lawa. Tapi tak tahulah kita akan buat jadi lagi lawa pada dalam Instagram. Nama saya Muhammad bin Khalidin. Bersama dengan rombongan ke Korea bersama dengan isteri saya. Memang teruja lah. Ini kali pertama saya sampai ke Korea di Incheon Airport ni. Pada saya memang agak memuaskan lah sebab kita diberi masa secukupnya untuk kata kan bersihkan diri kita sebelum kita sambung perjalanan kita ke Nami Island. Berbaloi lah yang dibuat oleh pihak agensi itu memang meliputi banyak tempat-tempat lawatan dan juga tinggal di hotel-hotel yang boleh dikatakan menarik juga lah. Terima kasih banyak. Betul lah, tak penat. Masing-masing excited bila dah sampai Korea. Untuk pergi ke destinasi pertama, Trip Fest sediakan bas yang selesa untuk dia orang semua. Masa dalam bas, kita minta lah masing-masing perkenalkan diri sikit. Maklumlah, bak kata pepatah, tak kenal maka dah cinta kan. Sebelum kita pergi ke destinasi pertama, kita singgah makan tengah hari dulu. Yelah, sebelum nak jalan-jalan ni, kita kena make sure semua klien-klien kita perut kenyang dulu, barulah seronok kalau kita nak sambung berjalan. Kalau travel dengan Trip Fest ni, bab makan korang tak perlu risau lah. Kita akan bawa makan di restoran halal yang sedap-sedap untuk korang semua. Sebelah kedai makan tu pula ada kedai snacking. So klien-klien kita bolehlah singgah beli kuda-kuda sikit. So sambil tu bolehlah diorang berjalan sambil makan kuda-kuda masa nak pergi ke Nami Island ni. Destinasi pertama yang kita nak pergi lawati adalah Nami Island. Cuma 3 ke 400 meter je daripada restoran tadi. Nami Island kita akan menaiki ferry dan jangan risau guys, ferry tu pun dah include sekali kalau korang travel dengan Trip Fest. Menaiki ferry ni pula cuma mengambil masa 15 ke 20 minit saja untuk sampai ke Nami Island. Masa dalam perjalanan tu boleh dah korang tangkap gambar, nak ambil video pun boleh, pemandangan yang cantik. Terasa bangga pula nampak bendera Malaysia berkibar di atas ferry ni. Nami Island ni terkenal dengan tempat penggambaran cerita Winter Sonata dulu tu. Selain itu juga, paling menarik di Nami Island adalah musim autumn sebab pokok-pokok di Nami Island ni akan menghasilkan bunga berwarna jingga, merah dan juga kuning. Memang sangat cantik lah untuk korang bergambar dan buat video. Selain itu juga korang boleh berbasikal mengelilingi pulau kecil ni. Selepas ke Nami Island, kita akan pergi ke Petit France, satu tempat yang direka berkonsepkan perkampungan ala Perancis. Menarik dekat Petit France ni, ada bangunan yang berwarna-warni dan ada galeri dan juga muzium, persembahan budaya dan pemandangan yang cantik. Tempat ini menjadi popular disebabkan ia adalah lokasi penggambaran series Running Man dan beberapa drama terkenal Korea. Masa pulang ke Seoul, kami sangkut dalam traffic jam. Nasib baiklah tour guide sempat hiburkan kita dengan lagu Winter Sonata. Siap nyanyikan lagi demi menghiburkan klien-klien kita semua. Tak lupa juga pada tour leader kita yang lagi seorang ni, siap nyanyikan lagu Winter Sonata dalam versi bahasa Melayu lagi. Tibanya kita di Seoul, kita singgah di Sokchon Lake dan kita spend time lebih kurang 30 minit untuk bergambar dan mengambil video. Dekat sini jugalah kita boleh melihat Lotte World Tower, which is menara tertinggi dekat Korea Selatan.
Selain itu juga, tempat ini juga pernah menjadi lokasi penggambaran drama dan juga muzik video, antaranya My Love from the Star dan juga Running Man. Tempat yang paling dinantikan, Starfield Library. Dekat sini, korang boleh tengok rak buku setinggi 13 meter dan lebih dari 70,000 koleksi buku yang korang boleh baca. Tempat ni memang Instagramable guys. Tempat ni juga bukan hanya untuk bergambar, tapi kalau korang nak relax-relax, baca buku sambil perkena kopi, dekat sini pun terdapat kafe yang sesuai untuk korang lepak. Lepas dah puas bergambar, kita singgah makan malam dulu. Jangan risau guys, tempat dinner kita bawa pun dalam mall tu juga. Supaya apa? Supaya memudahkan klien-klien kita, tak payah nak susah-susah jalan jauh. Nampak memang semua tengah lapar tu kan. Jadi kita bawa klien-klien kita semua pergi makan kenyang-kenyang dulu sebelum kita pulang ke hotel. Semasa perjalanan pulang ke hotel, tour leader kita siap ajak semua berselawat sekali. Barulah berkat percutian kita. Akhirnya dah pun sampai di Incheon. Kita akan bermalam di Riviera Hotel. Maka tamatlah hari pertama di Seoul. Nak tengok hari kedua kita buat apa di Seoul? Komen nak dekat ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Trip Fest guys, okay? Trip Fest, mana-mana trip pun best.